To be warned, this is just a parody of iPhone apps related to Masscom. Any characters, individuals, and events in this video is a fiction. None was real. This video is made by Meme Tuan Hassan, exclusive for Masscom and its annual grand meeting event. Thanks for all the support. Enjoy the video. Okay, ini apps baru dari syarikat kami, iaitu Masscom Skill. Apps ni digunakan untuk menguji tahap kemaskoman anda, terutama untuk beberapa part 1 yang baru masuk ni. So, bagaimana nak gunakan dia? Okay, kita akan tunjuk cara dia. Mula, kita letak dekat bawah. Lepas tu, kita pijak atas dia. Macam mana nak bayar ni? Gaji aku. Bos tu kata okey. Assalamualaikum, saya Steve Stoll. Saya pemegang saham terbesar Comet Incorporation. Kami mengeluarkan produk seperti iPhone dan iPad. Kami daripada Comet Incorporation telah mengeluarkan pelbagai apps untuk para pengguna dan lebih 4,000 apps telah dikeluarkan, tetapi bukan semuanya available untuk di-download daripada App Store. Apps kami telah dimuat turun oleh reliable software engineer dan researcher kami yang bertauliah. Ni saya pun dapat approval daripada atasan lah. Ini software terbaru kita orang, market meter untuk mass commerce lah. Okay, kalau korang test korang ni famous ke tak, senang je korang pakai kamera depan ni, nampak kamera depan ni kan. Okay, so korang buat macam ni, tekan okay, dia akan test uploading. okay, dia tengah loading kan sekarang. Okay, so sekarang Loading. kalau korang dapat tepukan, korang famous. Kalau korang dapat klik korang tak famous lagi. So kita tunggu. Aku tak famous ke? Jadi kan? Okay. Market meter tak jadi, Masscom Skill tak jadi. Okay team, macam mana pula dengan Kim's Aerobic? Saya Ini adalah apps terbaru yang dinamakan Kak Kim's Aerobic. Dalamnya ada 3 section, which is slow. Kita ada lagu-lagu seperti Poco-Poco, Gerudi, tak boleh sebut, Bahaya, lagi tak boleh sebut. So, apps ni penting dan bagus untuk student-student exercise dan menguruskan berat badan, di samping sihat dan juga bertenaga. Demonstrate. Kita tekan Bahaya dulu. Kami dari Comet Incorporation juga telah mengeluarkan pelbagai apps untuk pelajar-pelajar mass commerce di UiTM Melaka. So besides you all main WhatsApp, main Angry Bird atau Fruit Ninja, why don't you download semua apps ni yang berkaitan dengan Masscom so you can keep up to date to yourself. Buat apa ni? Aku tunjuk satu ni special. Ini dia new apps yang terbaru dari Comet, iaitu Bubu Auto Tune. Okay, saya tahu cara guna kan? Tak ada lama, bos marah kalau ini dia apps terbaru dari syarikat kami, Bubu Auto Tune. Siapa yang tak kenal Bubu? Yang terkenal di UiTM Melaka kan? So, untuk gunakan Bubu Auto Tune ni, mula-mula kita tekan muka Bubu, dia akan keluar wallpaper macam ni. Dan akan tulis kat sini, sing here. So, nak bagi suara saya macam suara Bubu yang sebenar, saya kena nyanyi dekat sini. Okay, saya akan nyanyi lagu Anwar Zain. Lelaki ini Adding news. lagi ini. Wah, tengok sama kan? Baik lah. Kim's Aerobic was a bad idea. Next. Bos,
saya ada bayarnya. Ini ya bos, bowling meskom. Okay bos, ini adalah bowling meskom bos. Okay, ni tahu tak bowling meskom? Takkan tak tahu pun, Indonesia berlepas. Okay, dia ada 3, so kita akan play lah. So bos, ini adalah stage pertama. Function dia sama macam Nintendo Wii. So bos buka, saya tunjuk macam mana nak main. Okay. Stand at least 2 meters backwards and throw the ball to the right So dengan pengeluaran apps baru ini, saya berharap anda dapat download apps ini ke dalam iPhone atau iPad anda, kerana untuk AGM ini, awak bahagia, saya kaya. Nanti dulu ada app yang terbaru sekali. Ini dia apps untuk tahu siapa YDP dengan NYDP untuk komen yang baru. Aku tekan Aku tak nak turun tahta lagi.